Tengok tu Mizai, berapa banyak burung dalam sangkak tu. Kita pilih je yang mana kita suka. Kita ambil semua lah tak? Separuh kita jual, separuh lagi kita goreng buat lauk. Tak payah, kita ambil seekor aja. Burung ni semua dari spesies yang Lipa jaga tau. Harga seekor mau lebih 2-3 ribu ni. Kalau gitu, kita ambil burung kakak tua ni je lah. Aku rasa mesti ramai orang suka burung ni. Senang kita nak jual nanti. Tak apa, kita ambil seekor dulu. Kalau laku nanti, bila kita datang lagi. Kalau laku RM2,000, engkau RM1,000, aku RM1,000 kan? Mana boleh. Aku 1,500. Hang 500 saja. Sebab aku buang kau. Apa? Kuli tak boleh gaji sama banyak dengan bos ni. Kita sama-sama buat kerja tau. Mana boleh. Ini projek asyik dia aku. Jadi, akulah bos. Macam tu hari. Masa curi kita keping. Ada hang kan? Kan? Hang jadi bos. Tapi hasilnya kan kita bagi sama banyak. Elah, RM20. Kenalah bagi sama banyak. Habis hang nak bagi aku RM5. Baik, tak payah. Ini lain tau. RM2,000, bukan RM20. 20 kali ganda tau daripada projek curi kita keping kau itu hari. Ho, siapa tu? Alamak. Jangan lari, aku tembak kau. Buat kau. Tak, cepat. Alah, matilah ni kang. Cepatlah tak? Tergegel lah kau ni. Yalah, cepatlah ni. Tolong! Tak guna. Terlepas pula. Tak apa. Hari ni hari kau. Esok hari kau. Lepas tu hari kau lagi. Ran, apa yang dibuatnya masuk ke sini ya? Takkan buat lawatan sambil belajar kot. Terjadi kepada seekor burung ini. Tunggang terbalik penerbangannya. Mana dia? Amat! Tak guna punya burung. Akibat kejatuhan engkau lah aku terjatuhkan diri aku pula. Aduh, nasib baik basikal aku tidak setinggi bangunan. Kalau tidak, matilah aku. Aduh, peningnya otak aku. Di mana itu burung menjatuhkan dirinya? Takkan terbenam ke dalam tanah pula? Macam suara dia itu. Ayo. Memang dialah rupanya. Apa yang telah terjadi kepada engkau ni? Siapa yang telah menumbuk engkau? Cakaplah. Misai. Hang tengok tu, budak Sing tu jumpa burung kita lah. Burung kita ke? Kalau tak silap aku, itu burung dari Pusat Pelindungan Spesies Pelihara. Yalah, memanglah burung orang. Tapi, kita dah curi, jadi kita punya lah. Tak boleh jadi ni pun tak. Kita mesti dapatkan balik burung tu. Kalau tak, rugilah kita RM2,000. Apa pula kita? Hang 500 saja. Aku yang rugi. RM1,500. Hang tahu tak? Cantiklah Bu. Lepas aku pula. Cepatlah. Aku dah geram ni. Biar aku timbang sampai 1 juta. Nanti lah. 5, 6, 7, 8. Kau mainlah seorang. Timbang sampai besok pagi pun tak apa. Boring lah. Alah, relax lah Sob. Melah, janganlah merajuk satu. Buruk tau orang tua merajuk. Lagipun kau tu dah lah memang buruk. Tanya, apa yang usuk ni? Itu pun nak merajuk. Macam dah kecil. Aku kan merajuk lah. Aku acak aje.
Saja nak tengok korang sayang kat aku ke tak. Orang puduk ni bukan sebab sayang kau sangat lah. Sahaja nak cukupkan kaki main sepak takraw ni. Ambil ni. Oh, alamak. Why? Kau orang ni mahu membunuh aku ke? Maaflah Sing, tak sengaja lah. Manalah aku tahu kau ada kat belakang. Wah, kau orang main sepak kera ke? Bolehlah aku join sama. Sepak takraw lah Sing. Ada ke sepak kera? Takraw tu bola, kera tu binatang. Kan jauh bezanya tu. Oh ya, sebab pasal binatang, ni aku telah menjumpai seekor binatang semasa dalam perjalanan ke sini tadi. Ui, burung kakak tua. Kau curi dari zoo mana ni Sing? Aku jumpa lah. Abah, Sing jumpa burung kakak tua tu bah. Boleh tak kami pelihara burung ni? Oh, burung ni cedera ni. Tengok ni ha. Ish, kesiannya. Baiklah Sob, abang rasa elok kita buat satu sangkar besar untuk menyimpan burung ni. Itu abang yang risau. Serahkan aja pada kami. Biar kami yang menguruskannya. Boleh juga mengisi masa lapang. Suka hati kamu lah Sob. Tapi jaga baik-baik sementara kamu semua siapkan sangkar tu. Baik abang pergi cari obat untuk burung ni. Kau orang tengok betapa pantainya aku membina sebuah mini zoo. Ada bakat jadi arkitek ke aku? Ya, kau seorang aja yang buat. Habis kami yang tolong angkat papan, tolong ketuk paku, tolong naikkan atap ni apa? Tunggul. Tak adalah. Tapi yang membuat reka bentuknya aku bukan. Kalau tak ada tadi, mesti kau orang bikin bentuk 3 segi punya sangkar. Ini kayu apa ni Sob? Siapa taruh kayu ini dekat sini? Kalau terantuk, tidakkah menyakitkan kepala? Woi, jangan buang kayu tu Sing. Nanti sangkar tu. Oh, nanti dia runtuh kah? Nanti apa? Dah runtuh dah pun. Okey, dengar sini ha. Mini zoo kita dah pun siap. Jadi kita kena buat giliran. Hari Isnin, Usop. Selasa, aku. Rabu, Dol. Khamis, Sing. Jumaat, Usop balik. Dan seterusnya. Okey tak? Kalau macam tu, hari ini hari Jumaat. Usop punya turn lah. Untunglah dia sekerat hari saja bertugas. Alah, kita jaga sama-sama lah. Nanti, korang tak ada apa-apa kerja nak buat, datanglah sini tolong aku. Macam tu juga bila tiba giliran korang pula. Okey lah Sob. Kita orang pergi dulu. Nanti kalau ada apa-apa hal, kau hantar fax lah sama aku. Banyaklah fax kau. Kesian kau Tapi tak apa. Kita orang akan jaga kau sampai sembuh. Woi, budak. Woi, bangun. Apa ni? Apa yang telah terjadi? Mana burung yang hang jumpa semalam? Mana? Burung? Burung apa ini? Aku jaga lembu lah, bukan jaga burung. Hang jangan buat leceh. Burung kakak tua yang hang jumpa tu hari, hang sorok kat mana? Oh, burung kakak tua itu kah? Aku sudah hantar ke zoo negara di Amerika. Kurang ajak. Loyak buruk ya. Baik kau cakap betul-betul. Aku tinju kening kau, Kang. Oh yo, janganlah. Sakitlah saya. Okeylah, aku kasih tahulah sama engkau. Burung tu ada di sana, dekat rumah banglo beratap biru di sana. Baik. Sebab hang dah tunjuk, aku tak jadi tinju kening hang. Tapi kalau hang tipu aku dengan kening hang, buah pinggang hang, semua aku tumbuk. Tahu? Ayo, ganaslah ini orang. Jangan tipu tau. Tak ada. Aku rasa Usop dan burung itu pasti dalam keadaan bahaya.
Aku mesti menyelamatkan mereka. Dia dah sembuh dah, Sob. Tengok ni. Tak lama lagi, tentu dah boleh terbang semula. Abu, pas kat aku pula. Asyik kau aja yang pegang sejak tadi. Kasih dia tengok kat bahu kau lah, Sob. Baru nampak macam ketulanun sikit. Sing tu nampak macam dalam kecemasan je tu. Ada apa, ha? Sob, sembunyikan burung itu, Sob. Ada orang sedang mencari dia. Nampak macam orang jahat. Aku takut dia sampai ke sini nanti. Ha? Dah sampai pun dah. Ni, budak Sing ni dah buat dua kesalahan. Pertama, dia mencuri burung kakak tua aku. Kedua, dia tipu aku. Mana ada banglo beratap biru kat sini? Ha? Ya kah? Tak ada kah? Tapi kalau tak ada silap semalam, banglo itu ada lagi. Kena juga budak sini, Kang. Tapi tak apa. Aku boleh maafkan hang dengan syarat hampa serahkan balik burung kakak tua tu pada aku. Mana boleh? Aku yang telah menjumpainya. Kenapa mesti kasih sama engkau? Cubalah fikir dengan pemikiran yang matang. Hoi, burung kakak tua-tua aku yang punya lah. Aku bela sejak dia kecil lagi tau. Baik saja mak dia bersalin, aku terus ambil dia dari sarang. Baik, hang bagi serahkan balik pada aku. Kalau tak, mampu hampa nanti. Tapi kenyataan abang tu mengelirukan. Mana ada burung kakak tu bersalin? Burung kan peluk. Lagipun, kalau abang bela dia sejak kecil, kenapa dia tak terbang mendapatkan abang masa mula-mula datang tadi? Memanglah dia tak kenal aku. Sebab masa aku bela tu, dia kecil lagi. Dah. Tak usah banyak soal. Bagi balik sini burung tu. Okey, hampir tanya. Burung ni biar aku pegang. Okey, Misai. Aku dah dapat burung ni. Apa tunggu lagi? Jom kita belah. Woi, kasih balik lah. Apa ni? Kita orang yang jaga dia sampai sembuh lah. Janganlah bang. Hang nak burung ni? Ambil lah, ambil. Ketawakan dia, Misai. Tak boleh jadi ni. Sing, ambil basikal tu. Kita pergi telefon polis. Habis kita orang. Tunggu sini. Cepat, Sob. Sob, jangan lupa nombor telefon polis. 888. 999 lah, Ngok. Hello, sambungkan ke pondok polis Kampung Balik Sonto. Ada rompakan berlaku di rumah Pak Mat JK, Pampiran Surau Kampung Balik Sonto. Tolong datang cepat, Cik. Dek, apa lama sangat lah? Telefon polis kah? Telefon girlfriend? Mau bikin report sampai 8 jam kah? Aku pergi dululah. Usop boleh balik sendiri jalan kaki. Dia pun ada kakinya sendiri. Apa nak risau? Kaya kita, Misai. Kaya kita. Hang bayangkanlah, RM2,000. Kau seorang je lah kaya. Kau nak kasih aku 500. Kaya berbenda nak isi minyak motor aku pun tak cukup. Alah, ini baru permulaan. Hang bayangkanlah lepas ni kalau kita dapat curi lagi 5-6 ekor. Dah berapa? RM500 darat 5. Berapa? Mana aku tahu? Kau kira lah sendiri. Malangnya nasib hang burung. Besok hang akan dijual. Lepas tu kawan-kawan hang pula yang kat dalam sangkar tu. Banyak lagi tu. Duit semua tu. Kalau aku jual hang Alamak. Woi, tangkap balik. Macam mana lah kau pegang? Kau jangan nak marah aku. Ini semua kau punya pasal. Hoi, jangan nak kena aku macam tu lah. Alamak, motor aku. Tu dia burung tu. Cepat kita tangkap dia. Habis motor aku ni. Alah, biarlah dulu. Kalau kita dah jual burung tu nanti, 8 biji motor kita boleh beli. Ish. Alamak, lepas lagi. Itulah kau. Kalau pegang betul-betul tadi, tak ada jadi macam ni kan? Hang ni tak boleh diam lah. Membebel aja dari tadi. Tangkap sudah lah. Banyak ulasan lah. Kemanalah agaknya mereka melarikan burung itu? Tu dia. Ikan. Burung ni macam aku kenal saja. Siapakah dia? Tak guna burung ni.
Dia terbang pula. Kalau berlari kan senang sikit nak kejar. Tak guna, Sing. Dia tinggalkan aku kat pondok telefon tu tadi. Kau tengok polis ke? Dah. Polis cakap dia akan hantar pihak Megas Tua kerana burung kak tua tu bawah lindungan Jabatan Megas Tua. Burung kita. Usop, burung kita lah, Sob. Dia balik semula. Padailah burung ni. Macam mana dia boleh lepaskan diri, ha? Kau tanyalah kat dia. Kenapa pula tu? Alamak, orang jahat tadi datang lagi. Apa kita nak buat ni? Dapat. Bodoh punya burung. Mai sini hang. Penat aku kejar hang. Oi, tadi dah ambil sekali lagi. Dah lah. Takkan nak ambil lagi kot. Dia tak suka kau orang lah. Suka tak suka, aku tak peduli. Aku bukan nak belah. Aku nak jual dah. Duit ni. Jangan gerak. Kamu telah dikepung. Alamak. Polis. Lari. Misal lari, Misal. Jangan lari. Nanti kami tembak. Jangan tembak. Kita orang tak lari. Oi, apalah kau? Bukan kita lah. Polis tu nak tangkap brother tu sebab curi burung kita. Lah, burung hang kah? Betul-betul tak pasang tadi. Lagipun kami pinjam saja. Kami cari burung lain lah nanti. Ni idea benar sekau lah ni. Dah motor aku hilang dalam sungai. Duit tak dapat. Kena tangkap pula lagi. Alah, sesekali Misal. Janganlah attention. Terima kasih dengan bantuan Encik. Sama-sama. Minta maaf lah ya. Burung ni terpaksa kami ambil balik untuk dihantar ke pusat pelindungan tu sebab spesies ni perlu penjagaan rapi agar tidak pupus. Kami sedang cuba nak membiarkannya dengan bantuan teknologi sains. Ada masa datang ke tengok kat pusat pemeliharaan burung juari sana tu? Okey, kami mesti datangnya. Terima kasih kerana tolong jaga burung ni dan menyelamatkan dari orang yang tak bertanggungjawab. Tadi orang jahat tu nak jual burung ni. Berapa harga burung ni, Encik? Lebih kurang RM20,000. Mahalnya. Bye-bye. Jumpa lagi burung. Nanti kalau terlepas, terbanglah ke sini. Wai, aku sudah jumpa lah burung itu semasa dalam perjalanan ke sini tadi. Aku telah terserempak dengan dia, tetapi tidak sempatlah mau menangkapnya. Apalah cerita ni, Sing? Semua dah selesai. Kau baru nak cerita. Oh, jadi kereta polis itu tadi membawa orang jahat yang 2 orang itulah ya? Wah, baguslah begitu. Akhirnya berjaya juga kita memilikinya kan? Manalah itu burung? Aku tidak nampak sebarang apa pun di sini. Mana, Sob? Tadi kau tinggalkan aku Penat aku jalan kaki dari pondok telefon tu sampai ke sini. Inilah balasan dia. Duduklah kau kat dalam ni sampai besok. Wah, kita bila dia pun okey juga ni, Sob. Cuba kau tengok muka dia betul-betul. Macam burung kat tua juga kan? Memanglah. Kena pulang tang hidung tu sebiji. Janganlah ini macam. Nanti aku tak ada balik. Rumah mak aku marahlah. Sob, janganlah begini. Kasihanilah aku, Sob. Kau janji tak tinggalkan aku lagi? Tak ada. Aku berjanji tidak akan meninggalkan engkau sampai aku tua nanti. Wahai, tolonglah, wahai. Sob. Burung kakak tua hinggap di jendela.